So video ni aku cuma nak berkongsi lah apa yang aku belajar hari ni. Di mana setiap masalah tak semestinya kita boleh mampu selesaikan, namun bila mana kita perlukan bantuan, sebenarnya kita sangat memerlukan bantuan. Di mana kita tak boleh buat seorang pun, kita tak boleh ego, sebab ego tu macam membantu kita punya perkembangan. Jadi bila mana kita terbantu, kita nak berkembang macam mana, tak ada growth. Sebab ego dia block kita punya growth. So benda tu macam tak syok lah kan. So pengejaran untuk hari ni, kita perlu berfikir secara kebat ataupun tinggi, aras tinggi. Kita perlu selesaikan masalah tu dulu. Dan bila kita dah tak boleh buat apa dah fed up, tak ada jalan lain, memang tak ada jalan lah, orang tahu jalan mati, time tu baru kita minta pertolongan. Dekat situ baru datangnya berkat. Sebab kita dah usaha tu yang menyebabkan jawapan tu sampai. Kalau kita tak usaha langsung kan, hang rasa jawapan tu sampai? Macam tiba-tiba ilham tu main tanpa usaha, macam benda tu tak masuk akal lah kan. Mana boleh kita tak usaha tiba-tiba ada jawapan main. Mustahil. Benda tu takkan berlaku. Sebab dalam agama pun suruh kita usaha dulu baru ada hasil. Nak hasil yang hebat, usaha dulu. Nak apa-apa, usaha dulu. Lebih lagi untuk orang muda lah. Aku faham dunia sekarang tak sama macam zaman dulu kan. Lah ni banyak peluang dan saingan dia memang hardcore. Hardcore. Itulah aku memang faham lah apa macam mana apa hadapi kan. Salah satunya benda yang kita boleh buat online lah. Niaga ke apa-apa lah yang buat boleh tambah income kan. Janji buat. Jangan duk fikir plan sampai kiamat. Tapi tak buat apa langsung. Kesimpulannya untuk video ni, apa-apa ide yang hampa ada dalam otak hampa tu ada ataupun ada plan lah, buat redah, buat sahaja sampai jadi. Jangan fikir apa langsung. Tapi kena fikir agak kadang. Kalau tidak, benda tu memudaratkan kadang. So kena fikir apa yang hampa buat tu merugikan ke atau menguntungkan. Tu yang hampa kena fikir. Okay, let's go. Kalau dapat sesuatu boleh komen dekat bawah. Video ni sekadar sharing, tak ada apa makna apa pun. Kalau yang berguna, apa ambil lah. Aku nak buat apa dengan benda yang aku ada kan. Aku share je lah. Okay, thank you.